Politik Malaysia, kalau nak berjaya, ikut Sukan C. Sukan C baru sahaja habis melabuh tirai dengan satu kejayaan yang saya kira gilang gemilang. Tahun ni, kita telah mencapai lebih daripada tahun-tahun lepas apabila bermain di luar negara. Rekod, kita menghasilkan jumlah medal yang tertinggi dan lebih daripada target yang kita target berapa? 200 ya nak. Tengok-tengok dapat 231 medal kesemua dengan 57 emas, 57 perak. Dan kalau tengok keseluruhan kepada tim Menteri Sukan China, Hannah Yeoh, Chef de Mission perempuan, Nurul Huda Abdullah bekas perenang. Dan kalau kita tengok dalam tim-tim tu, ada Melayu, ada Cina, ada India, ada Sabah Sarawak, tetapi mereka adalah satu. Kita tengok tim takraw contohnya, kesan latihan STL. Kalau dulu ni kita tengok 34 tahun kita tak pernah menang dengan Thailand apabila dalam berpasukan. Kali ini dia pukul Thailand. Pasal apa? STL latihan tu telah menyebabkan saya tengok satu je. Itu player kita apabila rejaman daripada Thailand, mereka boleh ambil. Mati kutu Thailand. Dan regu pun boleh menang. Lagi sekali, sejarah negara tercatat. Dan kalau kita tengok sukan lain, badminton. Cina, Melayu. Cina, India menang tingkat emas. Double wanita. Nah, kita tengok squash daripada dulu memang kita dominasi. Kita tengok bowling, kita dominasi. Kita tengok diving, daripada dulu kita dominasi. Kita tengok atlet. Nah, Sabah Sarawak, cemerlang atlet-atlet mereka. Jadi kita nak tunjuk bahawa apabila ini bentuk, kekuatan dibina apabila tidak ada sentimen. Kekuatan dibina apabila perkauman itu tidak menjadi agenda. Mereka yang hadir ke Thailand daripada bangsa apa sekalipun, agama apa sekalipun, tetapi itulah tim yang dibina dan kekuatan itu telah memberi kemenangan kepada kita dengan bergaya. Ni orang-orang politik, hampa patut malu kepada pasukan Sukan C negara kita 2025 baru ni sangat cemerlang. Terima kasih.